Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita lihat tentang pengertian najis. Anak-anak, apa itu najis? Mari kita lihat pada paparan infografik ini. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, contohnya seperti yang kamu lihat pada set induksi tadi kan, kita tengok video tu, apa yang kamu nampak dan kamu dah bagi jawapan ke Ustazah tadi kan. Apabila kamu terpijak tahi anjing ataupun ataupun kamu muntah, kamu perlu buat apa? Kamu perlu bersuci. Jika kamu tak bersuci daripada najis-najis tersebut, kamu tidak boleh solat. Solat kamu tidak sah di sisi Allah. Jadi, kamu perlu tahu apa itu najis dan apa itu bukan najis. Maka, jika kamu lihat semua di sekeliling kamu benda yang kotor, itu adalah najis dan cara menyucikannya kita akan belajar sebentar lagi. Dan kita juga akan belajar tentang jenis-jenis dan bahagian najis. Okey, sekarang mari kita ulang sekali lagi dan ikut Ustazah. Pengertian najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Baik, bagus semua anak-anak Ustazah. Baiklah, dalam masa 3 minit, Ustazah nak kamu ingat semula apa itu pengertian najis. Okey, yang pertama ni kamu ikut sama-sama Ustazah, okey? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Jika kamu ada contoh yang lain, kamu boleh beritahu dekat Ustazah. Okey, sekarang kamu isi tempat kosong secara lisan. Kamu boleh nyatakan pengertian najis. Terima kasih semua. Assalamualaikum.